Hai semua, hari ini saya nak masak sayur goreng sambal belacan. Ini bahan-bahan dia: 2 biji ciri merah, ini ciri hijau. You orang berapa banyak mau nak pedas kalau tambah. Ini bawang putih 12, bawang merah setengah, belacan sedikit. Ini pun ikan bilis 1 sudu. Ini semua saya mau kisar halus. Ini semua kita masukkan dalam pengisar. Ini belacan dan ikan bilis juga kita kisar halus. Kita panaskan minyak dan masukkan bawang kuning. Bawang kuning kita potong dadu, tumis sekejap. Selepas itu kita masukkan bahan kisar. Kita tumis bahan kisar kita sehingga garing, pecah minyak. Bahan tumis sudah pecah minyak, kita masukkan serbuk perasa, sedikit garam dan serbuk daun kari. Garam tak perlu banyak sebab dah guna belacan sama ikan bilis. Orang boleh gantikan ikan bilis dengan udang kering. Lepas itu kita akan masukkan sayur terung kita goreng setengah masak dan juga putik jagung. Orang boleh pelbagaikan sayur dia, boleh letak kacang panjang, kacang buncis ke, kacang botol ke, petai ke, atau kacang bendi. Boleh letak apa-apa sayur kesukaan kamu orang. Masukkan sedikit air. Kita tumis sekejap dan bolehlah dihidangkan. Ini dia masakan kita hari ini. Sayur goreng sambal belacan sudah siap. Nampak sedap, menyelerakan. Orang boleh pelbagaikan dia punya sayur yang kamu orang suka lah. Boleh letak apa-apa sayur, kacang panjang, kacang buncis ke, petai pun boleh letak. Terima kasih.